Kita nak sambung yang ni tadi. Kita tekan start left. Okay. Tekan select I'm not robot. Cars. So, Divan kecilkan dulu. Kalau lagi satu, letak di sini lah. Okay. Okay, untuk bahagian ni boleh tutup dulu. Okay, boleh copy yang ni dulu. Lepas tu paste di sebelah sini. Okay. Enter. And then, cuba pergi tekan sini, right click. Right click, lepas tu copy link address.
Kalau tak boleh copy any address, kita sign in guna Google username atau Google password. Okay, so kalau dapat view macam ni, okay, copy link address boleh buka kat sini. Okay, masukkan dalam ni tadi ya, right click. Kalau tak dapat boleh sign in daripada sini ya. Okay, so kalau bahasa kapur tekan dia warna biru macam ni. Okay, arrow. Kalau arrow ni satu je cara dia. Kalau arrow dalam ni lah buat sini. Sign in je macam biasa. Lepas tu add from profile. Sign in. And then copy username sini. Letak ke dalam ni. Okay. Lepas tu next. Lepas tu copy password. Okay. Kat sini. Okay, next. Lepas tu scroll ke bawah. I understand. Okay, continue. Dia awal-awal saja yang bahasa pelik tu tadi. Okay, di skip je. So, sekarang kita pergi search, buka ke Google Drive. Search, buka Drive. Okay. Okay, next sekarang ni. Kita mesti scroll ke bawah. Okay, scroll ke bawah. Sampai kita dapat sini. Okay, create a Google Classroom. Kat sini tadi kan. Okay, kita letak tambah sini. And then kita pergi sini. And then kita tekan Google Classroom. Okay. Sorry kalau agak bising kat sini. Okay, continue. Tapi I am a teacher. Okay, kemudian tekan butang tambah. Okay, create a class. Okay, class. Okay, kelas yang ni masih copy je sebiji. Okay, itu je. Lepas tekan create terus. And then, lepas create, kita check progress. Okay, sampai dia warna hijau, baru pergi skip ke seterusnya. Okay, so sekarang ni dekat sini, tekan ke classwork dulu. Create assignment. Create assignment, nama dia capital city. Copy, jangan copy sampai titik Sini je paste. Lepas tu, copy ni masuk ke dalam ni. Paste. Okay, kemudian do not assign balik jangan hantar apa-apa, kita check dulu. Okay, lepas check, pergi attach video. Okay, pergi ke drive. Pergi ke drive. Okay. Tekan sini capital city. Add. Okay, sudah. Okay, and then sekali lagi dekat drive. City assignment. Yang biru ni. Tekan. Dan bawah ni kita klik sebagai make a copy for each student. Okay, kemudian check progress dulu. Okay, kemudian create a topic. Ni topik bawah ni. Topik, create nama dia city. City. Jangan ada space. Sedap. Okay. Kemudian set a due date. So, due date kat atas ni. Next day, kalau hari ini adalah 13, so next day adalah 14 Okay, dah tekan di tepi. Tomorrow. Lepas tu dia suruh assign. Ni assign, baru assign Okay, sudah assign, baru check.
Okay, lepas check announcement. So, yang ni pergi ke stream. Task 5 pergi ke stream. New announcement tekan. And then copy link. Masukkan ni. Lepas tu, post. Dia suruh post, so kena klik post. Okay, kalau ada masalah macam ni, tekan je reconnect kan. Ada masalah macam tu, tekan je reconnect. Jangan risau. Selagi dia tak error, kalau error kat sini boleh masuk lagi. Okay, post. Dah post, check my progress. Sudah check my progress. End of lab. Okay, yang ni tengok markah. Selagi tak 100, tak boleh. So, check sini. Okay, sudah dapat 100. Tengok. Tutup balik. Okay, 100%. Mungkin kita paling atas sekali. Lepas tu baru kita tekan end lab. End lab. Okay? Okay, sudah end lab. So, kita Google Classroom dah settle. Kita pergi ke next. Okay. Sudah pergi ke next, ini pergi tekan tambah. Yang lama kita pangkas. Okay, itu saja untuk yang lab pertama.